Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam satu rumpun, damai itu indah. Okey guys, hari ini kita mau hantar adik ipar saya. Pergi mana Peti? Kubur Umi ya? Dia rindu apa? Nak ziarah kubur Umi dia lagi. 2 hari dah pergi dah. So saya pun nak kena hantar dia lah. Dia macam rindu kan. Okey, jom ikuti video saya pergi kubur mak mertua saya. Okey, jom. Jangan lupa subscribe. Okey. Jom. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, sekarang ini saya nak hantar adik ipar saya pergi ke kubur kubur. Sebab kubur mak mertua saya dengan bapa mertua saya asing yang beda. Bapa mertua saya dekat Saujana, mak mertua saya dekat Paya Jaras. So ini kita nak ke kubur lah, sebab adik ipar saya dia macam rindu lah ya nak ziarah kubur mak dia. So saya kena sebagai abang ipar nak kena bawa dia lah, bawa dia ke tempat ziarah kubur kan. Ini suasana perkampungan yang ada di Paya Jaras. Wah, bersih kampungnya ya guys ya. Bersih, bagus. Kampungnya terjaga di sini. Okey, kita mau masuk tempat lorong nak masuk ke ini ya, tempat perkuburan, tanah perkuburan dekat Paya Jaras. So jalannya pun cantik ya, bagus. Macam memang dekat macam perkampungan lah ya. Perkampungannya bagus. Okay guys, sudah sampai dia. Jom kita ambil air. Air dia ada. Air atas. Okay guys, kita mau pergi kubur, ziarah kubur. Kena ambil air dia atas dia. Dia rindu Umi dia. Dia kata tiap-tiap tahun Fatih datang sini. Kadang pun tak tiap tahun, kadang-kadang dia rindu. Saya pun sebagai abang ipar kena hantar main sini kan. Okay Fatih, kena ambil air. Ini air ni. Ambil yang besar sikit. Dia dah penuh, tutup lah. Dah penuh? Oh dah. Tutup dah. Tutup. Okey. Sebasar. Tutup. Okey. Jom. Jangan basah. Kita kena cari kubur Umi dulu. Lagi terus. Lagi depan sana. Terus ambil kiri. Kiri. Siapa nama Umi? Umi Azizah. Bukan depan. Kena cari. InsyaAllah dia tahu guys. Kita
Pening cari kubur kan. Isi telefon tu sebelah sana. Pandai lah Patihi. Budak OKU tapi dia pandai tahu jarak tempat mak kubur dia. Cakap apa tu Umi? Cakap Assalamualaikum lah. Assalamualaikum. Ni? Hati-hati ni. Ni. Minta maaf raya. Lagi? Okey, hati-hati ya. Ni abah dia tak ada dah. Ni betul-betul. Ya. Dia tunggu pasal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kau siapa yang kena abang tak ada ni? Dia ada meledak. Tok atas sini atas sini. Tok meledak. Dia sabar aku ni. Rindu kat ni. Itu ni khaskat aku ni. Aku ni cakap tu ni. Tengok dia tengok tu. Kalau buan abuan pakai hutan. Dia pergi. Dia tak mahu aku ni. Salah kalau jahat. Aku yang saya ikut. Itu isteri-isteri dengan tak. Dia pun jahat ke orang. Dia baikkan Allah tu. Dia macam nak kat baik Azizah. Abang nak kahwin tu. Memang kita nak pukul tadi sana. Ini kacau. Jangan dia cerita kahwin. Dia bayu ni. Ada masa ada bakal aku ini. Aku takut ni. Ini kerja wakilnya. Ini dia cerita kahwin. Ini kerana boleh dia lain. Bagi saya apa? Ini dia salah. Aku bagi saya mari. Jangan saya mana lagi. Ini macam mana? Nak saya ini nak ini. Ini saya. Ini je. Saya takut dia. Takut apa. Ajar ini saya. Saya aku cakap. Ini saya. Abah ini kena buat. Kena ini. Ini saya pun abang tak ada dah. Abang dah sama cuma abang mengira lepas ini. Abang tak ada. Dia boleh sesudah kamu. Jangan betul takut dia. Aku kena buka ni buka saya. Saya kena. Saya tak boleh. Saya boleh. Saya sayang. Aku dah bagi itu. Ini aku dia tak pilih.
Dia semua dia mati semua. Kenapa dia Fatih mati? Ini dia tu saya tu. Saya tahu ni Fatih mati. Bukan sana. Ini Fatih tak dia. Saya kena tu mungkin. Abang dia baik betul. Dia sudah kahwin. Dan dia sudah kahwin. Dia sudah lepas meninggal. Ya dah, siram. Cium cakap nak balik ke cium Reza dia tahu ini dia tunggu datang dia masa lagi kita sini lah. Okey, sabar ya. Saya tu ya, kau tu saya tu saya. Kalau Fatih baik dulu ya. Yang akan datang ada sakit, solat, macam Fatih mana sabar. Ada kumpul siapa dia boleh dulu kata saya kan. Okey. Jadi Fatih baik ni. Okey. Saya ke dia tahu Fatih saya tadi. Okey. Dia nangis. Dia nangis lah. Tak nangis lah. Okay. Bye. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.